Okay guys, kita ada rumah semi-D dekat Sirin Heights nak jual. Tak facing front gate jiran lain. Dah install bumbung yang lawa ni. Kitchen pun dah extend. Cuma owner tak jadi duduk je. Ada yang nak sambung renovation ni tak? Inilah dia, rumah semi-D dekat Sirin Heights, kawasan baru. Sesuai untuk abang kakak yang nak cari rumah baru dekat dengan Bangi ataupun Semenyih. Berkeluasan 34x65. Rumah ni ialah semi-D type cluster. Bagusnya rumah ni, dia tak facing front gate jiran depan tau. So kita rasa luas sikit in sense of that. Luasan tanah tepi dia pula dalam 12 kaki. Saya suka betul design kapok yang owner pasang ni. Style kayu-kayu gitu kan. Sayangnya dia tak jadi duduk je. Alright, masuk je. This is the keluasan living area. Dengan satu bilik kat bawah, berkongsi tandas dengan tetamu. Bilik bawah ni luas juga kalau tengok kan. Saiz tandas dia pun tak nak kalah. Bahagian dapur dia pula owner dah extend sampai ke tepi ni. Memang luas. Dekat dapur ni pun owner dah pasang design ceiling ni guys. Ui, nice. Installation sliding door ni pula sangat membantu bagi lighting masuk and buat kita rasa luas all the time. Flooring dah cantik. Tinggal letak kursi meja kayu rotan dengan naikkan pokok kat sini. Sumpah lawa. Boleh lah buat spot OOTD raya kat sini. Kat atas ni pula ada 3 bilik dengan semua tanda sendiri. Dengan the small living area dengan balcony dia jugalah. View balcony dia pula menghadap taman permainan. Senanglah sikit kita nak pantau family bermain kat sana. Saiz bedroom 1, bedroom 2, master bedroom.